Pernah tak terfikir apa rahsia satu pengajaran yang betul-betul menjadi? Jom kita bedah siasat. Okey, kita akan kupas 3 tonggak utama. Lepas tu, kita tengok macam mana semua ni berfungsi. Bukan silap mata tau. Semuanya pasal satu proses berstruktur yang ada 3 tiang utama ni. Okey, jom mula dengan asas paling penting. Faham dulu siapa pelajar kita. Betul. Sebelum kita plan apa-apa, kita kena kenal dulu siapa audiens kita. Kena ambil kira latar belakang, apa yang dorang dah tahu dan apa yang buat dorang semangat nak belajar. Jurang digital ni penting sebab ia tentukan teknologi apa yang realistik untuk kita guna. Bila kita tahu gaya belajar dorang, senanglah nak pilih aktiviti yang kena dengan semua. Okey, pelajar dah kenal. Sekarang, apa matlamat kita? Kemana kita nak bawa mereka? Inilah destinasi kita. Objektif ni mesti jelas, fokus dan yang penting, boleh diukur. Nak buat objektif yang power? Guna je kerangka SMART ni. Senang dan berkesan. Contohnya macam ni. Nampak kabur kan? Macam mana nak ukur faham tu? Yang ni baru jelas, spesifik, boleh diukur dan kita tahu bila pelajar dah berjaya. Okey, objektif dah ada. Macam mana pelajar nak capai? Tentulah melalui aktiviti yang kita rancang. Satu pengajaran yang best selalunya campur-campur aktiviti ni. Baru pelajar tak bosan. Ingat, teknologi tu alat. Pilih yang betul-betul bantu aktiviti, bukan guna suka-suka je. Penting untuk faham, ketiga-tiga tonggak ni bukan berdiri sendiri. Semuanya berkait rapat. Nampak tak alirannya? Faham pelajar, baru set objektif, kemudian baru pilih aktiviti. Simple kan? Jom kita tengok satu contoh sebenar. Subjek perakaunan untuk budak tingkatan 4. Okey, kita kenal pelajar kita. Budak tingkatan 4 dah biasa dengan Kahoot. Mereka perlukan aktiviti aktif. Jadi, objektif SMART kita, pelajar boleh kelaskan 10 item dengan betul, jelas dan boleh diukur. Aktivitinya pula, tonton video, lawan Kahoot dan bincang dalam kumpulan. Kena dengan objektif kan? Kesimpulannya, pengajaran mantap bukan nasib, ia satu rekaan yang teliti. Jadi, sekarang macam mana pula anda nak guna 3 tonggak ni untuk pengajaran anda nanti?